Okey. Jadi di sini kita lihat satu benda yang paling parah sebenarnya, stres. Mungkin ada orang yang ada stres. Setiap hari pun kita sebut mulut kita, I stress lah hari ni, aku stres lah hari ni. Dia dah jadi satu mainan dalam hidup kita ni. You okay ke? I stress lah. Padahal kita pun tak tahu stres ke tidak sebenarnya. Tapi mulut kita tu dah jadi macam satu benda yang everything stres dalam hidup ni. Kan? Jadi Tuhan bagi stres semua baru tahu kan. Jadi stres tu mungkin lagi kita boleh kawal ya. Dan kita mungkin tidaklah kita kata sesuatu yang bukan tak serius, tetapi kalau dia berpanjangan dia akan jadi serius kerana dia boleh membawa kepada kemurungan kan. Jadi dia boleh bawa kemurungan. Jadi kemurungan itu yang kita kena hati-hati, sebab kemurungan akan boleh bawa banyak masalah-masalah lain lagi ya. Yang paling parah sekali, kemurungan akan membawa kepada apa? Suicide kan. Sebab tu orang yang ada murung ataupun orang yang mungkin ada anxiety yang tinggi, mungkin dia akan boleh bawa kepada itu suicide yang mana dia tak mampu lagi nak berfikir pada ketika itu. Okey, jadi kita tengok. Jadi apa itu murung? Jadi murung ini adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, tak ada tenaga, rasa cepat marah, hilang minat pada perkara-perkara yang kita sebelum ni kita buat ya. Sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Maksud kalau dalam masa 2 minggu you rasa benda tu, maksudnya kemungkinan ada sedikit kemurungan ke ataupun banyak. Jadi kita tengok nanti sebab adalah kita nak tengok ada tak simptom-simptom ini pada diri kita. Jadi kita akan tengok satu persatu nanti, dan saya pun mungkin akan tunjuk video lah juga nanti dalam bentuk yang lagi sedang untuk you faham ya. Okey. Ini adalah lebih kepada statistik lah, yang dikata lebih daripada 300 juta individu telah didiagnos dengan kemurungan di seluruh dunia. 300 juta. Tak ramai ke? Ramai orang murung. Tantah 300 juta tu termasuk kita salah seorangnya. Kan, kita pun tak pasti. Kan? Peningkatan sebanyak 18% dapat dilihat antara tahun 2005 hingga 2015. Maksudnya peningkatan tu semakin meningkat masalah kemurungan. Sebab apa? Kalau sekarang ni masalah kemurungan lagi meningkat disebabkan oleh COVID, kan? Sebab bila ada yes, kita kata ada mati sebab kerana COVID. Ada juga yang baru didiagnos dengan COVID, tetapi mental dia dah jadi block kan. Dan akhirnya ada yang sampai bunuh diri ataupun terjun daripada hospital kerana dia ada masalah COVID sahaja. Kan, bukan sahajalah COVID ini memang serius lah, tetapi macam mana dia handle masalah itu menyebabkan boleh membawa kepada masalah yang lebih teruk lagi kan. And then kemurungan ini mempengaruhi 1 daripada 15 orang dewasa. Serius sangat-sangat kan. 1 daripada 15 mungkin ada murung, cuma murung tu kita tak tahu severe ke ataupun mild sahaja. And then 1 daripada 6 orang akan mengalami kemurungan dalam kehidupan mereka. 1 daripada 6, dan 1/3 wanita akan mengalami episod kemurungan utamanya dalam kehidupan mereka. Maksudnya wanita ni sangat-sangat berisiko. Ya? Sebab ialah kita ni kalau wanita ni dia multitasking kan. Dialah ibu, dialah anak, dialah pencari rezeki, dialah nak berfikir tentang semua benda wanita. Jadi itu mungkin jugalah punca-punca yang menyebabkan kita banyaknya benda kita nak buat. Banyaknya dalam satu masa kita kena fikir. Kita kenapa orang lain mudah aja kan. Jadi mungkin benda-benda itu jugalah membawa kepada wanita adalah orang yang berisiko, sangat-sangat berisiko untuk mengalami kemurungan. Jadi kat sini semua wanita ya? Ya Puan Wazia? Tak juga, kita ada Encik Hafiz ni memang peminat setia lah, peserta yang antara peserta lelaki yang ada bersama dengan kita daripada hari pertama. Jadi bukan semua wanita. Terima kasihlah kepada Encik Hafiz dan rakan yang lain kan yang berminat. Okey. Jadi fakta-fakta ini supaya membuka minda kita ya, bahawa perkara ini, kesihatan mental ini bukan sesuatu yang mudah ya. Kita tak boleh pandang ringan benda ni. Jadi sebab tu saya bagi fakta, sebab saya academician, maka saya bercakap berdasarkan pada fakta. Jadi tak naklah saya cakap-cakap je, tapi berdasarkan kepada apa yang saya rasa, apa daripada paper, daripada surat khabar, apa yang kita cakap ini berdasarkan kepada apa pembacaan kita melalui artikel, melalui jurnal, melalui buku. Okey.
And then kita tengok simptom-simptom kemurungan. Kalau boleh kita tengok dekat sini. Kemurungan kita tengok adakah perasaan mudah putus asa, ataupun you ada tak perasaan yang you kadang-kadang kalau dulu you suka buat sesuatu tu, tetapi sekarang ni you dah tak suka dah. Benda yang menyeronokkan pada dulu, sekarang ni dah jadi tak seronok pada you. And then ataupun you selera makan you jadi you tak berselera nak makan. Ataupun you berlebihan makan. You jangan you rasa oh dia tu makan banyak, oh happynya dia. Tapi orang makan banyak ni sebenarnya kadang-kadang mungkin dia ada masalah kemurungan juga. Jadi you kena tengok sama ada dia makan bertambah ataupun dia tak boleh nak makan. Yang kita nampak ketara dia punya berat badan dia naik dan berat badan dia turun pun nampak ketara. Kemudian gangguan tidur, sama ada you boleh tidur, you jadi tidur yang berpanjangan, tidur yang terlalu lama, tidur yang kejap-kejap tidur, ataupun you tak boleh tidur, kan? Ada orang kalau saya dia tak mengganggu sangat tidur, kalau saya stres pun tidur tetap boleh tidur, kan? Ada setengah orang kalau stres dia memang tak boleh tidur. Kalau Noliza, you kalau stres tak boleh tidur. Boleh tidur. Boleh tidur. Boleh, tapi suka mandi, tapi kena mandi. Oh, mandi. Oh, bagus ada juga bila dia stres dia pergi mandi, so dia akan kurang sikit. Yes. Okay. And then mungkin juga berlaku perubahan emosi yang cepat. Kejap-kejap happy, kejap-kejap tak happy, dia jadi macam kita rasa macam tak betul, kan? Lepas tu dia rasa cepat letih, dia rasa tak bertenaga. Lepas tu kadang-kadang rasa perasaan rasa benci pada diri sendiri, rasa hopeless, rasa macam lepas tu rasa kita tak ada nak fokus kepada satu perkara, ataupun yang paling parah adalah perasaan ingin membunuh diri. Itu yang paling parah. Tetapi kalau misalnya ada 5 daripada 9 ini, maka kita boleh kata bahawa dia ada mungkin depression, MDD, ya. Jadi 5, you janganlah pula bila tak ada makan ataupun you dah kata you ni depression lah. Jangan senang-senang nak diagnose depression ini, ya. Sebab diagnose depression ni oleh orang-orang yang tertentu saja boleh diagnose lepas di measure. Okay. Jadi kalau kita tengok tadi, kalau kita ada 9, kalau ada 9 tu memang parah lah, ya. Tapi kalau kita ada 5 daripada 9 tadi tu, maka kita mungkin mengalami depression.